Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang saya hormati barisan hakim yang lagi bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Wahai kawan-kawan, mari dengar cerita kisah si tanggang anak yang derhaka. Wahai kawan-kawan, janganlah leka, mari renungi sedalam-dalamnya. Di dalam sebuah kampung tinggallah sepasang suami isteri bernama si Talang dan si Deruma. Mereka mempunyai seorang anak lelaki bernama si Tanggang. Kehidupan mereka amatlah miskin. Si Tanggang merupakan seorang kanak-kanak yang bercita-cita tinggi. Akan tetapi, hidupnya yang serba kekurangan menjadi penghalang cita-citanya. Pada suatu hari, si Tanggang terlihat sebuah kapal besar berlabuh di muara sungai berhampiran rumahnya. Si Tanggang pergi mencuba nasib berjumpa kapal tersebut, meminta untuk dijadikan anak kapalnya. Si nakhoda amat menyukai si Tanggang yang rajin bekerja. Lalu, si Tanggang diambil sebagai anak angkatnya. Apabila nakhoda menjadi uzur, si Tanggang dilantik menjadi nakhoda yang baru. Dia digelar nakhoda Tanggang. Si Tanggang sangat cekap berniaga. Dia menjadi kaya raya dan namanya menjadi terkenal. Kehebatan si Tanggang sampai ke telinga Sultan. Tidak lama kemudian, Sultan mengawinkan putrinya dengan si Tanggang. Si Tanggang membawa isterinya berlayar ke merata tempat dan negeri. Kawan-kawan, nak tahu tak apa yang terjadi? Pada suatu hari, kapal si Tanggang berlabuh di muara sungai kampung asal usulnya. Kedua ibu bapanya berasa amat gembira. Mereka mendayung sampai menuju ke kapal si Tanggang. Apabila tiba di kapal, seorang pengawal menghalau mereka untuk naik. Si Tanggang malu melihat keadaan ibu bapanya yang daif. Ibu bapanya memanggil-manggil si Tanggang. "Tanggang, anakku, syukurlah engkau selamat kembali ke kampung. Kami rindu kamu selama ini." Akan tetapi, si Tanggang berpura-pura tidak mengenali mereka. Apabila isterinya bertanya, si Tanggang mengatakan bahawa ibu bapanya sudah tiada. "Aku anak yatim piatu. Aku tiada ibu bapa seperti itu." Lalu, si Tanggang menghalau ibu bapanya. Ibu bapanya mendayung sampai dengan perasaan sedih dan kecewa. Apabila tiba di daratan, ibunya memandang ke langit dan berdoa, "Oh Tuhan, tunjukkanlah kepada anak kandungku si Tanggang bahawa akulah ibu kandungnya." Tiba-tiba, angin bertiup kencana peti berdentur. Laut bergelora dan kapal si Tanggang terumbang-ambing dipukul ombak. Ketika itulah si Tanggang berasa kesal. Dia sedar Tuhan telah mengabulkan doa ibunya. Dia akan menerima balasannya kerana telah menderhaka. Akhirnya, si Tanggang berteriak meminta ampun kepada ibunya. "Ibu, ampunkan Tanggang! Ibu, ampunkan Tanggang!" Akan tetapi, penyesalannya tidak berguna lagi. Kapalnya pecah akibat dipukul ombak yang kuat. Apabila ribut reda, si Tanggang, isterinya, kapalnya dan semua anak kapalnya telah bertukar menjadi batu. Oleh itu, kawan-kawan, janganlah kita merhaka kepada ibu dan bapa. Selain itu, kita mestilah menghormati ibu bapa yang telah membesarkan kita. Janganlah kita menjadi seperti si Tanggang. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Biji delima, biji selasih. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.